Hai, anda bersama saya, Pidot. Apakah anda sudah bersiap sedia untuk menjelajah tempat menarik yang pastinya akan memukau hati anda? Hari ini saya berada di Phuket dan berpeluang melawat sebuah bangunan yang sangat unik dan berbeza dari yang lain, BTC Space. BTC Space bukan sahaja sebuah bangunan biasa. Ia adalah simbol kemajuan teknologi dengan konsep Bitcoin yang mendalam. Di sini anda bukan sahaja akan menemui seni bina moden dan inovatif, tetapi juga dapat merasai pengaruh dunia cryptocurrency yang semakin berkembang. Apa yang membuatkan BTC Space begitu istimewa? Jom ikut saya dan mari kita terokai keistimewaan bangunan ini bersama-sama. Malaysia orang sama juga kita ni. Buat apa sini? Sajalah saya jalan-jalan. Tiba-tiba saya jalan dulu. Kenampalah satu sembok atas tu dia tulis begini. Saya tu ya, saya. Ya betul. Nak tahu ke pasal BTC? Nak tahu lah. Bos. Daripada Malaysia. Ya tu. Macam kenal. Selamat datang. Selamat datang. Nak tahu pasal BTC? Saya pasal pun BTC. tak sebut. Jalan-jalan makan ni, tengok depan BTC. BTC. Itu yang mahal tu. Ini yang tak ada kat Malaysia. Betul. Betul. Dia tak ada kat Malaysia. Ini adalah dia satu tempat yang mana boleh katakan ini adalah bahagian 50% sebenarnya kita government punya. Kenapa dia tak kena mah? Kenapa tak ada Malaysia? Tu. Okey, jadi nak tahu pasal BTC? Nak tahu. Jom kita pergi sana. Jom kita ajak keluar. Jom. Dalam bangunan BTC terdapat kafe untuk berehat sambil menikmati minuman. Pengunjung juga boleh melihat mesin mining Bitcoin secara langsung dan menukar mata wang asing. Selain itu, graf chart kripto semasa turut dipaparkan untuk maklumat terkini pasaran. Tempat yang menarik bagi penggemar cryptocurrency. Bangunan BTC Space ini juga terbuka kepada orang ramai. Siapa sahaja boleh masuk dan melihat sendiri segala apa yang ada di sini. Okey, Alright. terima kasih saya pindah tengok ni. Okey, terima kasih. Aduh. Akhirnya sampai juga kat Phuket kita. Sampai juga. Okey, Abang Firdaus. Hari ni saya nak bawa Abang Firdaus pergi ke VR Center lah. VR Center tu apa, bang? VR Center ni kita panggil sebagai, kalau VR tu maksud dia virtual reality. Virtual reality maksudnya hari ni abang tengok benda tu, abang akan nampak macam real. Okey. Okey, kita terus masuk ke dalam lah abang. Beres. Jom bang. Okey, Beres. alright. Jom abang. Jom. Ini adalah VR Center dekat Semak. Phuket lah. Baru. Kau tengok. So ini adalah tempat VR lah, maksudnya tempat orang nak, kita panggil macam nak main game lah. Kalau dulu kita main game, kita main menghadap TV saja kan. Tetapi hari ni cara kita nak main game nampak macam real tu, kita pakai VR spec tu. So kita nampak real, macam kita ada dalam tu, game tu berhadapan dengan kita. Jom mari kita tengok kat dalam tu. Jom, let's go. Abang, apa tu kripto tu? Okey bang. Okey, kita stop dulu. Abang tu. Okey. So tadi abang tanya saya apa itu kripto. So kripto ni sebenarnya kalau bahasa orang kampung lah. Bahasa orang kampung, kripto ni dia macam digital money. Bukan macam, dia memang digital money. Cryptocurrency. Cryptocurrency. Maknanya dia adalah duit kripto lah. Ataupun kalau duit biasa ni kita panggil sebagai fiat money. Fiat money currency. Yang ini dia panggil cryptocurrency. Jadi dia dalam cryptocurrency ni dia banyaklah dia punya cryptocurrency dia, macam Bitcoin, Ethereum lepas tu dia ada berbagai-bagai coin. Jadi ini adalah instrumen baru lah. Instrumen baru lah. Ya, betul. Tadi abang sebut pasal Bitcoin. Ya, betul. Boleh tak saya nak tahu tentang Bitcoin? Bitcoin ni sebenarnya bang, Bitcoin ni dia wujud daripada tahun 2009 bang. Masa tu harga dia tidaklah terlampau mahal. 0.09 sen dolar saja. Tetapi hari ni kalau abang tengok harga Bitcoin dah mencecah kepada $100,000. Wow. Jadi dekat sini juga kita boleh tengok lah dekat data center kat Phuket ni. Mungkin abang nak tahu kan. Kalau kita tengok dekat bawah sana tu dia ada orang kata apa, tempat untuk nak booster mining Bitcoin. So nak dapatkan Bitcoin ni kita kena mining bang.
Oh, kena mining Dia kena mining. Kalau kita tak mining macam mana? Dia memang asalnya dia kena mining. juga? Dia kena mining lah. Tapi sekarang dia ada dalam exchanger. Kita panggil dalam exchanger. Dalam exchanger pun kita boleh dapatkan Bitcoin, kita boleh beli. Tetapi kalau mining ni kita set up mesin dan kita boleh dapat Bitcoin. Beli dengan dapat lain. Jadi boleh boleh. Dia asalnya adalah memang mining Bitcoin. Dia mining maksudnya kalau mining ni dia melombong Bitcoin lah. Orang kampung melombong. Melombong lah macam melombong emas. Jadi nak dapatkan Bitcoin memang kena mining. BTC Space juga menawarkan pengalaman di VR Center di mana pengunjung boleh merasai pengalaman realiti maya yang mengagumkan. Ni boleh pegang ni. Pegang. Ni abang goyang-goyang sikit. Goyang. Nampak Nampak. Goyang-goyang sikit. Boleh shoot. Macam real. Shoot kat depan tu apa yang dia nampak. Goyang-goyang sikit bang, ke kanan ke kiri. Ada orang nak tembak saya ni. Inilah dunia VR. Tu tu. Dia macam real. Betul tak? Abang nampak macam real Macam duduk dunia lain. Ya. Biar betul. Okey. Alright. Abang nak jalan sekejap boleh? Boleh. Abang pusing-pusing sekejap. Ini VR. Yang saya sembang dengan abang tadi, ini adalah VR yang saya sembang ni. Canggih. Saya tadi macam duduk satu dunia yang luar. Clear bang. Okay. Guys, you want to ask how much if you want to play this VR? 799 for Okay. 7 game. 799 per game. Is it for whole day? 799. They can play whole day unlimited? Yes. Unlimited. Dia boleh main, maksudnya 799 baht ni lebih kurang RM80 bang. Jadi kita boleh main whole day unlimited. Abang nak main sampai petang pun tak apa, boleh. Bayar 799 ni bukan RM799. 799 baht ni lebih kurang 80 lebih lah ringgit Malaysia. Saya ingatkan 700 yang ni mati. Jadi abang boleh main satu hari, nak main apa pun tak apa, daripada pagi sampai petang, unlimited. Okey, thank you. Sawadi. Okay. Alright, let's go. Let's go. And then this is our data center in Phuket, Thailand that is boosting the mining farm in Laos, Champasak, Laos. So if you can see, Irkut Russia is also actually boosting, but we are soon to update it. But you can see the main one is actually boosting in Dallas, Texas, because it's much closer to Texas, so the ping rate is much faster, so lesser latency. But if you're going to boost from Phuket, it's much slower, so ping rate affected, boosting will be not so good. These are the data from 100,000 miners. Okay, so 100,000 miners we are boosting. So if you can see this particular miner, which is the S21 hybrid, with a hash rate of 335 terahash per second and a power consumption of 5,360 watts. You can see their daily output income is coming at $13.7 million, but their electricity cost is going for $1.5 million, which is about 12 to 15%. Okay, but their profit is about 12.19 million. Okay, so with a 76 terahash per second power, terahash rate, and then for 5 watts only power, you can see our income daily is at 259,000. Okay, but our electricity cost is very little, so you can see 145. So this data is based on 5,000 boosters, because these 5,000 boosters is boosting 100,000 miners. So one booster is equivalent to, it can boost up to 20 machines. Okay, so this is actually the full address. This is the electricity cost based on per terahash per day. This is the live average split of the fans, the mining farm fans,
and then this is the live temperature and the hash rate. Then for Bitgood over here is also the S21 hybrid. So total miners we are boosting down there is actually 52,000 of the S21 miners. And then total miner X boosted is 2,600 units. So this is the pool address and then the electricity cost. You can see the electricity cost is different because this is in US, so higher cost of electricity compared to Laos, because Laos is the cheapest electricity cost in Asia. So if you can see the ones in red, that means it's completed. So when you subscribe to the contract in our back office, then it will actually show you it's green over here because there is a contract attached to the booster. So when somebody sign up, if the boosters finish, right, then got any particular boosters over here that is available, so those in queue will actually automatically be added to one particular booster. Hai. Halo. Wah, ini apa dia menentang apa ni? Ini semua Miner X punya booster. Dia fungsi untuk apa ni? Sorry? Yang ni untuk fungsi untuk apa? Okey, ini fungsi semua untuk tambahkan mining machine punya hash rate, and then dia boleh dapat profit sharing dengan mining farm, dapat Bitcoin. Oh, yang ni yang dia katakan mining ni? Ya, betul. Oh, macam ni tu. Kali pertama saya tengok ni. Okey. Oh. Okay. So yang ini back office. Okay. So saya log in account I. Then you tukar order. So sini ada 5 booster. Okay. Oh, 5 booster. Semua booster yang number sendiri number different, macam kita punya IC number. Oh. Okay, sendiri punya code. Okay. Okay, so dia saya number lah. Ya, betul. So actually sekarang saya ambil 33410 yang ini. Okay, so yang ini kotak ini. So satu kotak hitam ini ada 60 batang booster. Okay. Oh, okay. Satu line ada 10 batang. So saya punya 3341. Yang ini last 33420 yang ini. So saya 410 yang ini. Oh, yang tu lah. Ya, yang ini. Okay, so sekarang yang aktif kan? Aktif. Okay. Bila saya cabut, okay, you boleh nampak disconnect 33410. Okay, tally ya. Okay, you boleh nampak tally tak nombor dia? Oh, tally. Tally ya. Okay. So saya refresh back office. Jadi aktif kan? Dia tengok nombor. Sekarang become disconnected. Oh. So yang ini show semua data yang live. Oh, data yang live. Okay. Okay. Susah. Okey bang, macam mana? Oh, terbaik. Okey, jadi sekarang abang dah faham tak macam mana mining tu boleh berlaku? Oh, saya dah faham dah. Dia kena ada mesin kan, betul tak? Betul. Dia kena ada device dan software. Jadi bila kita ada device ni, itulah kita boleh yang dipanggil sebagai melombong Bitcoin. Itu cara kita nak melombong. Ya. Jadi kalau apa ini abang kalau ada capacity abang boleh set up mesin macam tu, dia abang boleh lah dapat Bitcoin setiap hari. Boleh dapat tu. Boleh, ada cara dia lah. Tetapi dengan Miner X ni dia adalah dia bagi kita orang kata apa cara untuk kita nak dapatkan Bitcoin tu lah. Apa-apa nak tahu boleh PM. Okey bang. Okey, terbaik. Assalamualaikum. BTC Space juga menyediakan ruang yang selesa untuk anda bekerja, lengkap dengan tempat duduk yang direka khas bagi memberi keselesaan semasa menjalankan tugasan. Abang Firdaus, macam mana? Sekarang dah tahu macam mana proses mining tu berlaku? Oh, saya tahu dah. Baru saya tahu macam ni lah dunia apa? Lombok BTC dengan gunakan apa? Gunakan mesin mining. Jadi di sini saya main tengok macam ni lah cara mereka nak melombohkan apa bit digital untuk kita dapatkan profit. Jadi alhamdulillah syukur saya dapat sikit ilmu mengenai bagaimana cara. Selama ni memang saya tak duduk dengar tapi tak soheh. Jadi yang ini real depan mata saya. Inilah salah satu misi-misi yang untuk cari gali
profit untuk mata wang digital. Jadi BTC. Clear Pak? Okey, mantap. Okey, terima kasih Abang Firdaus. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ចូលឆ្នាំដេកចាំរាប់ខែនឹកបងនឹកពងនឹកស្រុកនឹកម៉ែ Menarik bukan? BTC Space bukan sekadar sebuah tempat. Ia adalah satu pengalaman luar biasa yang pasti meninggalkan kesan mendalam dalam ingatan anda. Dari seni reka bangunan yang moden dan inovatif sehinggalah ke kemudahan yang disediakan, semuanya direka untuk memberi pengalaman yang istimewa kepada setiap pengunjung. Jika anda berada di sini, pasti ia akan menjadi satu kenangan yang tidak dapat dilupakan. Jangan lupa untuk mencuba sendiri setiap aktiviti yang ada di sini. Dari melihat mesin mining secara langsung, berinteraksi dengan graf chart kripto, hingga menikmati minuman di kafe yang santai. Tetapi perjalanan saya belum berakhir. Saya masih ada banyak lagi tempat menarik yang ingin diterokai di sekitar Phuket. Terima kasih kerana menemani saya dalam pengembaraan kali ini. Saya harap anda semua dapat pengalaman yang sama menariknya jika berpeluang datang ke sini. Sampai jumpa lagi di destinasi seterusnya. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti saya dalam perjalanan seterusnya.